Pengorbanan. Kau betul faham ke erti pengorbanan? Kau fikir pengorbanan itu bila kau sanggup buat apa saja untuk seseorang? Atau kau fikir pengorbanan itu bila kau sanggup gadai segala-galanya untuk orang yang kau sayang? Kau silap. Kau memang silap. Kenapa kau tak pernah nak faham? Kenapa kau susah sangat nak dengar? Aku cuma nak hidup dengan cara aku sendiri. Tapi aku nak pastikan kehidupan kau yang terbaik. Untuk apa aku hidup kalau aku tak bahagia? Kau akan bahagia kalau kau dengar cakap aku. Tapi tak semua yang kau cakap tu betul. Tak betul. Tak betul. Sebab kau tak pernah percayakan aku. Aku benci kau. Aku benci hidup dengan kau. Aku buat semua benda ni untuk kau. Aku buat semua benda ni untuk kesenangan kau. Mak! Mari kita bergembira, tepuk tangan sama-sama. Kita menari sambil angkat kaki, goyang pada goyang kaki, hule-hule, 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 bergembira, bergembira, ha 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 ha. La 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 la. Bosanlah petang ni. Nak buat apa ya? Alah. Ya, suruh. Kita pergi pasar. Bukan kali ni nak makan apa balik. Apa balik? Jom musuh. Alah pun dah lama tak makan sate. Mak. Mak. Apalah. Janganlah marah. Mak. Alah. Nak pergi pasar. Boleh tak? Boleh, Ayah. Yes. Pergilah. Tapi ajak Alung dengan Angah sekali. Bahaya pergi berdua je. Tapi Mak, Alung ada dah janji dengan kawan Alung. Nah, kau tak ada adik Okey, Long. Halo. Pergi teman diorang pergi ke pasar. Tengokkan diorang. Tapi Abah, Alung dah lama dah janji dengan kawan Alung. Takkan Alung nak cancel macam tu je? Kau jangan nak melampau. Dan kau jangan nak melawan cakap aku. Adik-adik kau ni, tanggungjawab kau sebagai abang. Susah sangat ke kau nak tengokkan dia orang? Angah kan ada. Boleh minta tolong Angah. Kejap je Bambah, bukannya lama. Abah, yalah. Angah itu macam Angah dah utuh. Alung dah janji dengan kawan-kawan dia kan? Angah, temankan adik-adik ya? Baik Mak, Angah pun ada nak beli sesuatu. Ika, awak jangan nak backup sangat anak awak. Saya nak ajar dia jadi tanggung jawab. Angah, kau tuna SPM. Petang ni jangan nak ke mana-mana. Belajar. Kenapa daripada dulu asyik Along? Kenapa daripada dulu asyik Along je? Abah. Along, penat bah. Angah tak bodoh lah kau tak belajar sehari. Kau jangan nak melampau, Along. Makin besar kau nak minyak. Aku minta tolong jagakan adik-adik je. Bukan pergi menyangkut. Memang.
Memang aku nak minyak. Daripada dulu, sebelum dia Along, Abah tu cuma tahu arah. Faham? Abah tak pernah tanya pun Along nak buat apa, Along nak jadi apa. Along penat, bah. Along penat hidup dengan Abah. Aku nak keluar dari rumah ni. Aku nak pergi jauh daripada Abah. Aduh, buat apa ni? Aduh, pergi mana? Aduh, jangan pergi dong. Jangan tinggalkan kami. Hai, Long. Kalau kau tak kesiankan kami, Long, kesiankan Mak, Long. Aduh, buat mak macam ni, aduh. Apa kan memang macam tu? Adik di mana, Sabah? Sabah macam mana lagi, Mak? Daripada dulu, Along tak pernah jadi orang penting kau dalam rumah ni. Kau penting untuk kami, Long. Kami perlukan kau. Penting? Angah, kau dengar ni. Suara aku ni. Kalau ikan berbisik. Menjerit pun Abah tak pernah nak kisah. Sudah! Kalau ni nak keluar, biarkan dia keluar. Tak ada siapa pun nak alam dia. Aduh, jangan pergi dong. Cukup! Kalau orang dalam rumah ni pun tak akui kesudahan aku, ke mana lagi aku nak pulang? Aku dah tak ada kepentingan dalam rumah ni. Halo! Abah lah manusia paling aku benci sekali. Daripada dulu, yang Abah tahu cuma arah. Tak pernah sekali pun Abah tanya aku nak buat apa, aku nak jadi apa. Segala arahan Abah, aku kena ikut. Kalau aku bantah, aku ni anak paling laka di muka bumi. Pernah sekali pun aku dapat peluang untuk hidup ikut kemauan aku sendiri. Tapi benda yang paling aku benci, aku tak pernah sempat nak minta maaf dengan Abah. Cik nampak tak anak saya, Cik? Cik nampak tak anak saya, Cik? Aduh! Baliklah, Long! Abah. Abah nak ajar Along, nak didik Along jadi orang yang berguna. Tapi Along tak faham. Abah tak tahu, Along. Abah tak pernah bagi tahu anak-anak Abah. Abah tengah sakit. Abah tak nak anak-anak Abah risau. Lagi-lagi kau. Itu dah tak tahu nak buat apa-apa kalau Abah dah tinggal. Kau lakukan. Aku sayang kau, Long. Aku sayang anak-anak.
Kenapa anak-anak saya? Kenapa anak-anak saya? Aduh, balik aduh. Abah marah? Abah tengking? Abah hati sebab Abah nak ajar aku. Tapi kenapa aku tak pernah nak faham? Abah cuma nak ajar aku dari tanggungjawab. Abah tahu Abah dah tak lama dan Abah nak aku ganti tempat Abah. Tapi kenapa? Kenapa aku tak pernah nak dengar? Hari ini Abah dah tak ada. Abah tinggalkan aku satu tanggungjawab yang aku sendiri yang tak tahu sama ada aku mampu ke tidak. Pengorbanan yang aku anggap sampah hari ini dah mimpi buruk aku. Abah, Alung menyesal, Bah. Alung menyesal tak pernah dengar cakap Abah. Abah, maafkan Alung, Bah. Sidang hadirin, begitulah dia pementasan naskah Alung daripada kumpulan Abah, kami minta maaf. Kita berikan kebukaan kepada naskah Alung. Sidang hadirin, kini kami memperkenalkan barisan pelajar yang dinilai Atan sebagai Alung, Imran sebagai Abah, Syahira sebagai Ma, Muiz sebagai Aga, Wana sebagai Alam, Priyalata sebagai Usul. Kita berikan tepukan kepada naskah Alung. Sidang hadirin, kini kami mempersilakan anda untuk bergerak ke pementasan yang terakhir,